Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama aku Yasir dan hari ini aku akan lawan dengan AI. Macam korang tahu lah, AI zaman sekarang ni memang betul-betul dah gila. Dia dapat buat video yang nampak real, dia boleh buat gambar sesuai dengan keinginan kita dan macam-macam lagi. And sekarang ni pun kita boleh buat macam filem ataupun anime dengan AI. Bapak gila. Okey, balik ke topik. Macam aku cakap tadi tu, aku akan lawan dengan AI kan. Aku nak lawan apa? Aku akan lawan melukis. Macam korang tahu lah, AI art zaman sekarang ni, dia punya art dia tu gila. So aku akan lawan dengan AI yang dia punya art dia tu memang dah gila, cantik-cantik gila. Dengan skill aku yang kalau aku tunjuk lukisan aku dekat orang pun, kemungkinan besar orang akan cakap macam, oh, masih newbie. Ada 3 benda yang aku dan AI ni akan lukis. Yang pertama, orang. Ya, orang, manusia. Yang kedua, bunga. Dan yang ketiga, makhluk asing ataupun monster macam tu lah kot. Sesuai imajinasi sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, jom. So, sekarang ni aku dah ada pensel dan pemadam dan buku lukis. Jom lukis. So sekarang ni aku dah siap dah lukis manusia, orang. Ya macam tu lah. Okay, inilah hasilnya. Okay, aku tak tahu ni kenapa biru ni, kenapa warna orange ni. Kamera aku yang salah ke lampu aku yang salah ni. Okay, kita abaikan and dapat korang tengok inilah hasilnya. Ya, agak kasar-kasar macam tu. Ini pun ada kotor sikit tapi tak apalah. Aku tak tahu nak buat gaya apa, so aku buat macam dia letak tangan dia dalam poket lah macam tu. Lepas tu kepala dia aku buat sengit sikit supaya nampak macam cool macam tu, walaupun rasanya tak. Kalau korang nak tengok macam mana lukisan aku yang lain pula, korang boleh tengok dekat TikTok aku. Jangan lupa follow TikTok aku dan jangan lupa subscribe jugalah channel aku ni. Okay, ini adalah hasil aku dan kita akan tengok hasil AI. Okay, kita type kejap. Ya, macam ni. Okey. Kita tunggu. Seriuslah. Bapak jauh beza. So inilah perbandingan dia. Ya, cukup jauh sebenarnya. Tapi ya, nama pun AI. Okey, seterusnya kita akan lukis bunga. Sekarang ni aku dah siap dah lukis bunga dan inilah hasilnya. Tet. Ada. Okey guys, macam mana gambar bunga ni? Cantik ke tak? Ya, boleh lah. By the way, kalau korang nak lukis bunga yang macam ni, korang boleh tengok dekat video pertama aku yang ni. Okey, sebelum kita pergi melukis yang seterusnya, yang nombor 3 tu, kita akan tengok hasil AI punya bunga tu. Okey, kita tulis prompt dulu lah. Okey. Okey. Waktunya kita tunggu. Oh. Agak jauh dari ekspektasi aku. Aku ingatkan dia akan lukis macam aku punya ni. Rupanya dia lukis yang lain. Tapi okey, cantik. So, nombor 3 kita akan lukis makhluk asing ataupun monster dengan imajinasi sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Okay guys, sekarang ni aku dah siap lukis monster ni lah. Dan inilah hasil dia. Ya. Macam ni. Ya, macam ni lah bentuk makhluk asing yang kalau ikut imajinasi aku, ya aku fikir macam ni. Kalau korang masih tak faham macam mana bentuk makhluk asing yang aku buat ni, ini je. Sebab sebelum ni aku dah lukis dah makhluk ni. Cuma aku rasa macam nak lukis lagi, so aku lukis. Cuma kali ni macam menghadap ke depan lah kan, satu yang gambar itu kan
macam menghadap ke tepi kan. Ini hadap ke depan. Dan ini adalah hasil aku lukis makhluk asing. Dan sekarang kita nak tengok hasil AI pula. Okay, kita pergi ke ChatGPT pula dan kita tulis apa yang kita nak. Ya. Kita tunggu. Dia tengah create gambar ya. Wih. Jauh tu. Sumpah aku tak expect yang gambar yang akan keluar tu bentuk dia macam ni. Aku ingatkan dia akan lukis macam makhluk macam aku ni lah. Ada 4 kaki, lepas tu mulut dia entah macam mana lah macam tu. Rupanya lebih ganas aku. So itulah hasil perlawanan antara aku dan ChatGPT. Jangan lupa tinggalkan jejak korang dekat video ni dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.